Cerita Indie Musical, Cerita Jalanan, sebuah naskah yang menceritakan tentang dua jiwa yang bertemu di persimpangan perjalanan kehidupan. Jadi sebenarnya cerita ini dibawakan khas oleh RFR Production dengan sokongan kreatif daripada Port Ipoh, tempat yang melahirkan salah satu tempat yang melahirkan generasi anak seni Perak. Jadi pada malam 30 Mei 2026 nanti, pada jam 8 malam, kita akan sama-sama menyaksikan kisah Aurora dan juga Zain, dua remaja yang mempunyai dua dunia yang berbeza namun mempunyai hati yang saling mencari. Jadi dan pada malam ini kita bawakan khas bersama-sama kita dengan lebih dekat dengan dengan watak-watak di sebalik tabir kita. Okey? Di sini kita ada pengarah kita dan penulis skrip Hana Rosli. Hai, saya Hana Rosli. Okey, dan juga barisan-barisan pelakon dan juga penari kita dekat sini, Dayan, Z, Sofia dan juga Haikal. Boleh tak perkenalkan diri masing-masing secara ringkas dahulu? Alright, perkenalkan diri saya. Sorry. Okay. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya bersama dengan pelakon dan penari teater indie musical Cerita Jalanan. Saya Hana Rosli sebagai pengarah dan penulis skrip lah untuk teater tersebut. Okey, kita buat teater ni simple je, yang jenis orang cakap dekat dengan hati para remaja kita, yang kemungkinan diorang akan merasa juga benda yang sama apa yang diorang rasa. Kita bawakan cerita sebenar ke pentas teater. So ini saya punya pelakon-pelakon dan penari saya yang memegang watak. Jom kita kenal bersama dengan Jom kita perkenalkan diri masing-masing. Kita mulakan dengan pelakon pertama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dayan. Watak saya dikenali daripada sebagai Zain dan umur saya 30 tahun ni, dan saya berkecimpung dekat teater masa 2023. Okey, baik. Pelakon kita yang seterusnya. Hai, nama saya Z, boleh panggil saya Z. So saya berasal daripada Sabah dan saya akan memegang watak sebagai Aurora lah dalam cerita ni. Okey, jadi dua orang penari kita. Okey, silakan. Hai, nama saya Sofia. Saya 20 tahun dan saya berasal dari Melaka. Terusnya. Haikal. Hai, saya Haikal, boleh panggil Ikal. Saya berusia 18 tahun. Saya tinggal di Selangor, Bangi. Oh, semuanya masing-masing muda lagi join kita. Ya. Yeah. Okey, baik. Kita akan ada 2 ke 3 segmen pada podcast kita hari ini. Jadi pertama sekali, segmen yang pertama bersama pengarah kita dan juga penulis, orang yang sama. Jadi soalan saya yang pertama pada Hana. Debat. Macam nak bagi soalan exam. Kita start santai je, kita relax je, okey? Alright, soalan saya yang pertama, kenapa Hana melahirkan cerita jalanan ni dan daripada mana mulanya idea nak create cerita jalanan ni? Cuba cerita sikit. Cerita dia ringkas je, tak panjang. Sebab saya nak bagi seluruh orang lain cakap. Kalau saya cakap tak habis 2-3 jam kat sini kan. Okey, tak apa. So inspirasi utama saya dapat daripada diri saya sendirilah. Sebab saya sendiri daripada budak-budak underground, budak-budak indie. So saya lahir daripada persekitaran yang orang cakap agak lagu-lagu yang orang cakap tak ada mainstream. Saya lahir daripada lagu-lagu yang daripada studio. So daripada situ saya dapat idea. Saya mengolah sendiri. Saya rasa macam saya kena buat something untuk saya tunjuk dekat peserta, dekat orang ramai, dekat semua netizen sekarang lah. Sebab netizen sekarang diorang ada satu perangai yang diorang akan judge someone tu. Cepat judge. Ya, cepat judge. Diorang tengok, dia ni pakai apa kan, baju metal-metal kan, rambut pang-pang. So dari situ macam mana terdetik lah, macam asyik fikir kan, kenapa aku not too into the scene. So masa tu Ana dah start macam fikir lah. Lama juga Ana fikir. Masa tu Ana start on gig dari umur Ana 16 tahun. Ui, awal. Ya, 16 tahun 2000, masa tu 2008. So 2008 masa tu memang hot dengan gig. So masa tu memang kecoh pasal gig. So orang akan pergi gig, kita akan edarkan flyers. So macam flyers kan, kau datang gig. So dulu kita tak ada media sosial.
So kita tak tahu apa benda tu gig. Dari So mulut ke macam mulut, ya, mulut ke mulut. So masa tu kawan start ajak, kawan cakap, "Nak jom teman aku pergi gig." So macam apa tu gig? Aku tak tahu apa tu gig. So dari situ Ana dapat ilham macam aku nak join, nak cuba satu yang baru. So Ana memang suka mencuba sampailah tahap ni. So Ana cuba nak explore everything ada, dan Ana pergi gig and Ana jumpa dengan band-band yang korang takkan dapat jumpa dekat pentas-pentas konsert. Diorang hanya main dalam studio saja. Seperti Hujan, Mi Uncle Hussein. Masa tu Laila Lounge. Masa tu pula memang zaman-zaman kenaikan Hujan. Hujan, Mi Uncle Hussein. Masa tu memang famous lah. Sekarang kita dah kurang kan? Ya. Band-band. Dan band-band tu dah jadi Boy band, mainstream boy band. sekarang Yes. sebab orang dah makin kenal. Betul. So daripada situ Ana dapat idea macam pergilah gig everyday, pergi sampai masa tu orang cakap Ana dah, orang cakap dah mahir dengan gig. So start daripada tu Ana dapat ilham pergi sampailah satu tahap umur Ana 18 tahun Ana sambung study dekat UiTM Puncak Perdana sebagai course theatre lah, sebagai theatre. Tapi masa tu sebabkan kewangan dan kekangan masa kesihatan juga tak mengizinkan Ana untuk habis study. So Ana berhenti dekat SEM 1, stop situ. Ana terus sambung ke kerja lah, kerja dan Ana buat lagi gig, buat sampai satu tahap Ana cakap aku kena tukar konsep. So Ana macam tak nak lagi pergi gig, Ana nak into the scene. Kiranya Ana nak buat cerita tu jadi cerita ya, betul. Sebab tak ada orang buat lagi. Ana perasan juga sebab kita ada cerita dulu, cerita kami. Kalau korang perasan pelakon dia Lena Jasmine, Abu sebagai siapa ke nama dia, tak ingat lah, tapi dia pelakon. So Joanna Events. So dari situlah Ana suka tengok diorang pergi gig, cara diorang sama tapi diorang berjaya menghasilkan movie sebab diorang artis tu. Tapi dekat situ kita tertarik dengan cerita tu sebab memang physically diorang macam wow, bestnya. Diorang pergi gig tu macam diorang santai gila kat situ. So diorang macam enjoy, pergi gig, balik, lepas tu bergaduh, lepas tu rebut-rebut boyfriend. Memang totally masa tu, zaman tu memang tak ada phone. So dekat situ macam Ana rasa macam aku pun nak buat something. Tapi sebabkan kita tak ada bajet yang cukup untuk buat, so kita go through dengan theatre. So masa tu Ana dapat sokongan dari friend-friend dari KL. So diorang bantu Ana untuk buat teater tajuk Budak Underground. Start daripada tu Ana buat teater Budak Underground. Scene daripada tu terus dapat idea dan ramai orang support. Diorang pun macam serius lah Ana buat benda ni. Tak pernah, orang cakap tak pernah ada dalam scene underground, scene indie. So diorang tak ada kecipung dalam pelakonan ni. Semua menyanyi. Semua mosh. So tiba-tiba macam pelakon, korang jadikan mosh sebagai pelakon. So macam tu diorang macam wow, hebat lah kan. So masa tu diorang macam support. Diorang cakap tak apa Ana, kita orang support and benda ni new things untuk diorang. So masa tu Ana macam dapat idea and Ana teruskan Budak Underground dan mendapat support lah dan sokongan daripada budak-budak. Diorang support. So macam time tu Ana rasa macam actually Budak Underground ni dia meluas. Dia tak itu satu benda je. Diorang tak nak macam gigit je. So diorang nak pergi juga dengan teater. Diorang nak juga tengok something new. So Ana buat teater indie ni. So ini antara sambungan lah daripada cerita sebelum ni, cuma bukan sambungan daripada cerita. Kiranya konsep yang sama tapi kita buat pendedahan pasal indie scene. Indie scene kat Malaysia. So mungkin kita kenal orkes, kita mungkin kenal MT Page sebagainya kan, tapi kita tak kenal diorang actually diorang daripada depan macam mana, actually diorang daripada scene yang mana, lagu yang mana. So dekat sini kita kenalkan sini rupanya ada lagu-lagu indie ni rupanya sesuai untuk jadikan lagu untuk remaja-remaja sekarang. That's why dari situlah dia dapat inspirasi sikit dan kita pentaskan daripada pentas main band, main muzik, nyanyi, scream kan. Jerit-jerit apa benda sih dia jerit, orang tak faham kan. So kita pentaskan sebagai lakonan. Tapi cuma lakonan ni kita buat yang
jenis yang smooth je lah, yang kita tak ada sebab kita dah pernah buat budak underground dulu, kita dah tunjukkan. So kali ni kita buat yang teater musical.